Seorang wanita Amerika yang jatuh cinta dengan pesona Malaysia, dia tidak dapat berhenti merindui Malaysia. Kate Wilson yang tinggal di Oregon, Amerika Syarikat sejak kecil lagi menyimpan kekaguman yang mendalam terhadap drama-drama dan budaya Malaysia. Segalanya bermula selepas menonton siri TV tempatan semasa zaman kanak-kanaknya, hatinya terus terpaut pada pulau yang jauh di timur itu. Setelah memasuki universiti, minat ini tidak pernah pudar. Dia bukan sahaja gemar menonton drama, malah dengan penuh semangat melayari video dalam talian untuk belajar sendiri cara memasak nasi lemak dan membuat teh tarik. Dia juga berlatih menghafal beberapa frasa asas dalam bahasa Melayu. Akhirnya, saat untuk merealisasikan impiannya tiba. Dengan wang yang dikumpul hasil kerja sambilan di sebuah kafe tempatan, dia merancang satu perjalanan ke Malaysia yang telah lama diidamkan. Tempoh penginapan adalah selama 10 hari dengan destinasinya Kuala Lumpur. Ini juga merupakan pengalaman pertama kalinya mengembara seorang diri secara rasmi. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Kate merasakan ada sesuatu di lubuk hatinya yang tersentuh. Udaranya lembap, suasana riuh rendah tetapi mesra. Keletihan akibat penerbangan yang panjang serta-merta berubah menjadi keterujaan segar apabila melihat papan tanda dalam bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Destinasi pertamanya adalah Bukit Bintang, pusat tumpuan fesyen anak muda. Ini adalah tempat impian yang telah lama diidamkan oleh Kate. Beberapa minit selepas keluar dari stesen monorail, pemandangan di hadapannya membuatkan dia terpegun. Beratus-ratus kedai fesyen jenama tempatan, pelbagai cenderamata, artis dan produk kreatif. Apa yang paling mengejutkannya adalah harganya yang sangat berpatutan. Barangan yang sama di Amerika mungkin berharga 3 kali ganda, katanya tanpa sedar. Harga di Malaysia sangat mesra poket baginya sukar untuk dipercayai. Kate dengan teruja mengambil cenderamata artis kegemarannya dan menikmati keseronokan membeli belah sehingga kedua-dua tangannya penuh. Malam itu dia menginap di sebuah asrama belia di kawasan Petaling Street, Kuala Lumpur. Kosnya hanya RM95 semalam, satu harga yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Biliknya bersih dan sunyi dan layanan kaki tangan di kaunter penerimaan tetamu sangat mesra. Perasaan selesa seperti pulang ke rumah menyelubunginya. Kate mengeluh lega secara semula jadi. Kenapa ia begitu menenangkan? Pada hari itu disebabkan oleh perbezaan zon masa Kate terus tertidur selepas mandi. Tetapi sebelum terlelap, satu keyakinan timbul di hatinya. Perjalanan ini pasti akan mengubah hidupku. Dengan firasat ini, hari pertamanya di Malaysia berakhir dengan tenang. Keesokan paginya, Kate bersiap untuk keluar di lobi asrama dan menyapa kaki tangan dengan ringkas. Gadis muda di kaunter itu tersenyum ceria dan berkata kepadanya, "Hati-hati di jalan ya." Entah kenapa kata-kata itu sangat menyentuh hatinya. Sejak bila ada orang yang tersenyum dan berpesan hati-hati kepada aku di Amerika, sama ada semasa membeli belah atau makan di luar layanan kaki tangan, selalunya bersifat mekanikal tanpa sebarang interaksi emosi. Ada kalanya dilayan sambil melihat telefon atau mengunyah gula-gula getah di kaunter bayaran. Semua ini adalah perkara biasa. Tetapi di sini segalanya sangat berbeza. Di sebuah kopitiam yang pertama kali dikunjunginya, walaupun kaki tangannya hampir tidak boleh berbahasa Inggeris, mereka berusaha keras untuk tersenyum menuding jari pada menu dan menjelaskan menggunakan bahasa isyarat. Muzik pop Melayu yang lembut bermain di latar belakang dan aroma kopi memenuhi udara. Dia duduk di tepi tingkap bermandikan cahaya pagi dan menikmati sarapannya dengan rasa tenang dari lubuk hati. Pada satu ketika, satu pemandangan menarik perhatiannya. Seorang pekerja melihat gelas airnya dan tanpa berkata apa-apa, dengan senyap menambah air ke dalamnya. Aku tak minta pun." Kehalusan dan keprihatinan yang tidak disengajakan itu hampir membuatkan Kate menitiskan air mata. Dia tidak pernah terfikir bahawa hanya dengan satu senyuman dan tindakan kecil, dia boleh merasa begitu dialu-alukan. Apa yang lebih mengejutkannya adalah tidak kira kedai mana yang dikunjunginya tiada yang menerima wang tip. Di Amerika, kualiti layanan adalah berkadar terus dengan jumlah tip. Jika tidak memberi tip, sikap pelayan mungkin akan berubah serta-merta. Oleh itu, semasa membayar di restoran pertama, Kate cuba menyerahkan beberapa keping wang kertas bersama bil. Namun pekerja itu hanya tersenyum sambil menggelengkan tangan menolak dengan sopan. Seolah-olah berkata, "Tak perlu tip, tak perlu. Layanan kami adalah dari hati."
Pada saat itu, Kate merasakan satu keharuan yang hampir memalukan dan menyedari betapa sempitnya pemikirannya selama ini. Kemesraan orang Malaysia bukan sekadar dibuat-buat, sama ada senyuman tutur kata pemilihan masa atau keupayaan membaca riak wajah semuanya begitu semula jadi, tetapi tidak berlebihan. Kerana itulah ia membuatkan orang berasa selesa dan meresap perlahan ke dalam hati. Kate teringat pengalamannya di negaranya sendiri. Di sebuah restoran keluarga, walaupun pesanan salah dihantar, tiada permintaan maaf, tiada senyuman di wajah dan tip dianggap sebagai satu kemestian. Di Malaysia, keadaannya sangat berbeza. Mengapa ada perbezaan yang begitu besar? Di dalam hati Kate, perlahan-lahan timbul satu persoalan kecil dan kejutan budaya yang besar. Dan perasaan ini akan tersemat lebih mendalam di dalam hatinya melalui perjalanannya yang seterusnya. Baru hari kedua perjalanan Kate sudah mula berfikir, aku mahu tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Kehangatan dan semangat Malaysia perlahan-lahan memulihkan keletihan dan kewaspadaan yang dialaminya setiap hari. Bagi Kate, salah satu perkara yang paling mengejutkannya di Malaysia adalah sistem pengangkutan awam seperti LRT dan MRT. Pada hari kedua perjalanannya untuk melawat tempat-tempat tarikan utama di Kuala Lumpur, dia memutuskan untuk menaiki LRT buat pertama kali. Terdapat papan tanda dalam bahasa Inggeris di stesen, jadi dia dapat sampai ke destinasinya dengan lancar tanpa perlu bertanya kepada kaki tangan. Halangan bahasa yang dibimbangkannya seolah-olah tidak wujud di sini. Berdiri di platform, Kate melihat sekeliling dengan mata terbeliak terdiam seketika. Gerabak kereta api dibersihkan dengan rapi, tiada sebarang sampah di lantai. Pengumuman di dalam kereta api dengan suara yang jelas memberitahu nama stesen seterusnya. Apa yang paling mengejutkannya adalah kebersihan dan ketertiban sistem pengangkutan ini. Kenapa ia begitu bersih, dia tidak dapat menahan diri daripada berfikir. Gerabak yang terang dan tempat duduk yang dijaga dengan baik menjadikan pengalaman menaikinya sangat selesa. Ini sangat berbeza dengan tempat duduk plastik yang sering diconteng dan kotor di kereta bawah tanah di Amerika. Perkara ini sahaja sudah cukup untuk menjadikan proses perjalanan itu menyeronokkan. Apa yang lebih mengejutkannya adalah dia melihat seorang pelajar perempuan sekolah menengah yang berpakaian seragam menaiki LRT seorang diri. Dia duduk di sebelahnya membaca novel di telefon bimbitnya. Pemandangan itu kelihatan begitu semula jadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Kate bertanya pada dirinya sendiri, bolehkah aku melihat pemandangan seperti ini di Amerika? Jawapannya jelas tidak. Di kampung halamannya, walaupun di kereta bawah tanah atau bas adalah agak berbahaya untuk menaikinya seorang diri pada waktu malam. Individu yang mencurigakan berkeliaran di dalam gerabak atau orang mabuk membuat kecoh adalah perkara biasa. Terutamanya bagi wanita, mereka perlu sentiasa berwaspada dengan persekitaran apabila menaikinya seorang diri. Sebaliknya di Malaysia, walaupun pada lewat malam penumpang di dalam LRT sangat tenang, suara perbualan juga perlahan, semua orang seolah-olah mengambil berat untuk tidak mengganggu orang di sekeliling mereka. Seolah-olah gerabak itu sendiri adalah satu ruang kongsi yang teratur. Kate merasakan bahawa dalam sistem pengangkutan awam Malaysia wujud satu kebebasan. Kebebasan yang sukar diperoleh di Amerika, kebebasan untuk pergi ke mana sahaja dengan kehendak sendiri. Amerika adalah sebuah masyarakat yang berorientasikan kereta. Untuk bergerak, seseorang memerlukan lesen memandu. Tanpa kereta, seseorang terpaksa bergantung pada orang lain, meminta rakan menghantar atau meminta keluarga menjemput. Setiap kali perlu mengambil kira jadual orang lain dan berhati-hati. Kehidupan seperti ini adalah perkara biasa bagi Kate, tetapi di Malaysia ia berbeza. Hanya dengan sekeping kad touch and go, dia boleh pergi ke kawasan yang tidak dikenali dengan kakinya sendiri ke mana sahaja dia mahu. Ini memberinya satu kebebasan yang tidak bergantung pada sesiapa, satu kegembiraan sebagai seorang pengembara bebas. Rupa-rupanya mengembara seorang diri sangat menyeronokkan. Tiba di stesen dan melangkah keluar dari pintu tiket, langkah Kate secara semula jadi menjadi lebih ringan. Tanpa menggunakan peta atau telefon, hanya dengan gerak hati dan papan tanda, dia berjaya sampai ke destinasinya. Ini memberinya sedikit rasa bangga di dalam hati. Suatu hari, Kate berjalan di sebatang jalan di Kuala Lumpur dan tiba-tiba berhenti. Walaupun jalan itu sibuk dengan kenderaan, ia lebih senyap daripada yang dibayangkannya. Mengapa jarang kedengaran bunyi hon? Di bandar-bandar Amerika, bunyi hon kereta adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Sebaik sahaja kereta di hadapan teragak-agak sedikit bunyi amaran yang marah akan segera berbunyi.
Persimpangan jalan dipenuhi dengan jeritan dan orang di dalam kereta kelihatan marah. Pemandangan seperti itu adalah biasa, tetapi di Malaysia keadaannya sangat berbeza. Walaupun dalam kesesakan lalu lintas, walaupun kereta di hadapan bergerak perlahan, jarang sekali ada orang yang menekan horn dengan tidak sabar. Semua orang dengan senyap menunggu lampu isyarat berubah dengan lembut, memerhatikan keluarga yang membawa anak-anak melintas jalan di lintasan belang. Semua orang seolah-olah secara senyap memberi laluan antara satu sama lain dengan tenang memainkan peranan masing-masing. Kate merasakan bahawa rasa tertib ini meresap ke dalam jiwanya. Di Amerika, bunyi bising yang membuatkan orang ingin menutup telinga sentiasa mengiringi kehidupan. Penggera kereta, bunyi bising, pembinaan, jalan makian pemandu yang gelisah, itu sepatutnya menjadi kebiasaan. Tetapi sekarang di sini kesunyian yang relatif ini seolah-olah menjadi ubat bagi jiwa. Dia menyedari bahawa apa yang dipanggil ketertiban bukan sekadar ketiadaan huru-hara, tetapi satu ruang yang dicipta oleh keprihatinan terhadap orang lain. Sikap sabar yang disengajakan budaya mengambil berat terhadap persekitaran kelembutan yang tidak kelihatan inilah yang menyokong persekitaran yang teratur ini. Suatu hari, Kate melihat seorang anggota polis trafik sedang mengawal lalu lintas di jalan raya. Apabila pejalan kaki melangkah ke lintasan belang, anggota itu akan mengangguk sedikit sebagai isyarat membimbing mereka melintas. Dia tidak menjerit kepada sesiapa, tidak juga memberi arahan dengan kuat, hanya bertindak balas dengan senyap dan sopan. Melihat adegan ini, Kate tidak dapat menahan diri daripada berhenti. Inilah yang dipanggil kelembutan insani, kan? Air mata hampir menitis, dia tergesa-gesa menundukkan kepala. Kelembutan itu bukan disampaikan melalui isyarat atau kata-kata yang berlebihan, tetapi melalui satu tindakan yang tenang. Apa yang lebih mengejutkannya adalah hubungan antara pemandu dan pejalan kaki. Di Amerika, pemandu sentiasa diutamakan. Pejalan kaki perlu sentiasa berhati-hati untuk keselamatan diri semasa melintas jalan. Tetapi di Malaysia, kenderaan secara semula jadi akan menunggu pejalan kaki. Di lintasan belang, semua kereta akan berhenti. Lalu lintas di tempat ini mungkin dibina atas dasar kelembutan dia mula berfikir begitu. Tingkap kereta ditutup pemandu dilindungi di dalam kotak besi dan kaca terasing daripada bunyi, manakala pejalan kaki tidak mempunyai sebarang perlindungan. Mungkin kerana mengetahui perbezaan ini, pihak yang memandu akan mengambil inisiatif untuk bertimbang rasa. Dia merasakan bahawa adab seperti ini telah berakar umbi di jalan-jalan di Malaysia. Hanya dengan berjalan di jalan raya sudah terasa menenangkan. Kate tidak pernah terfikir bahawa benar-benar wujud bandar seperti ini di dunia. Berjalan di jalan-jalan Kuala Lumpur yang dikelilingi oleh ketertiban dan semangat hatinya, perlahan-lahan tetapi pasti berubah. Setelah tiba di Malaysia, salah satu perkara yang paling menggetarkan hati Kate adalah kekayaan budaya yang berkaitan dengan makanan. Apa yang menarik perhatiannya adalah kewujudan model makanan. Suatu hari semasa berjalan-jalan di kawasan warisan Kate, berhenti di hadapan sebuah kedai makan yang penuh dengan suasana nostalgia. Model hidangan yang dipamerkan di tingkap kelihatan sama seperti yang sebenar. Nasi lemak, mi kari set, nasi campur, setiap hidangan bersinar-sinar. Dia kagum dengan hasil kerja yang teliti itu dan berfikir, dengan cara ini walaupun tidak faham bahasa aku boleh memesan dengan yakin. Pada hari itu, dia memesan satu set nasi campur dengan menuding jari. Rasanya juga sangat mengagumkan, rasa masakan rumah yang mesra dan harganya hanya RM18. Hidangan seperti ini di Amerika termasuk tip mungkin akan melebihi $20. Selain itu, tidak kira kedai mana yang dikunjunginya, semuanya bersih dan tenang, layanan kaki tangannya juga sangat baik, sebaik sahaja duduk air sejuk akan dihidangkan. Suasana di dalam kedai tidak tegang, membolehkan orang makan dengan gembira. Kate benar-benar jatuh cinta dengan suasana seperti ini. Apa yang paling mengesankannya adalah apabila air di dalam gelasnya tinggal separuh pekerja akan datang secara senyap untuk mengisinya semula. Proses ini berlaku tanpa sebarang pertukaran kata, hanya dilakukan secara senyap. Kate sangat terharu dengan ini kerana di Amerika, perkhidmatan perlu diminta dan perlu dibayar. Selain itu, di restoran-restoran di Malaysia, dia tidak diminta membayar tip. Pada hari pertama, Kate cuba memberi tip di sebuah restoran tetapi ditolak dengan senyuman oleh pekerja. Di Amerika, jika tidak memberi tip, sikap layanan mungkin akan menjadi buruk. Tetapi di Malaysia, ia sangat berbeza. Kenapa aku boleh hidup dengan begitu selesa? Kate berfikir begitu berkali-kali.
Bukan sahaja rasanya tetapi juga mekanisme yang membolehkan pemilihan hidangan dengan yakin layanan yang bertimbang, rasa secara senyap, harga yang berpatutan dan ruang yang selesa, semua ini menggegarkan nilai-nilainya. Apa yang lebih mengejutkannya adalah tingkah laku orang di medan selera pusat membeli belah. Pelanggan yang telah selesai makan akan membersihkan dulang mereka sendiri dan mengelap meja dengan kain. Di Amerika ini biasanya dianggap sebagai tugas pekerja pembersihan, tetapi di sini tingkah laku seperti ini dilakukan oleh semua orang secara semula jadi tanpa dipaksa. Fakta ini membuatkan Kate merasakan kesedaran sivik yang mendalam di kalangan rakyat Malaysia. Makanan di Malaysia bukan sahaja tentang rasa, ia juga mengajak aku tentang keindahan kemanusiaan bisiknya sambil menghirup kuah sup. Di Malaysia, buat pertama kalinya, dia memahami bahawa makan bukan sahaja untuk mengambil nutrisi tetapi juga satu pengalaman budaya. Suatu pagi, Kate berjalan-jalan di kawasan lama Kuala Lumpur. Jalan-jalan sesak dengan orang ramai di hadapan kedai sebaneka pelajar dan warga emas berdiri berbual. Ini adalah pemandangan harian yang biasa. Tetapi di mata Kate, pemandangan ini kelihatan sangat tenang dan bersih. Apa yang paling mengejutkannya adalah tiada sampah di atas tanah. Di bandar yang ramai orang pasti akan ada botol plastik atau kertas buangan. Namun di jalan-jalan Malaysia hampir tiada sampah yang kelihatan. Apa yang lebih menarik perhatian adalah keadaan ini berlaku walaupun bilangan tong sampah sangat sedikit. Dengan begitu, ramai orang kenapa ia tidak kotor. Sedang dia berfikir begitu, Kate secara kebetulan menyaksikan seorang pelajar sekolah menengah berhampiran memasukkan botol minuman yang telah habis ke dalam beg galasnya dan dia melakukan tindakan itu dengan begitu wajar. Melihat adegan itu, hati Kate merasakan satu kejutan kecil. Sampah sendiri, bawa pulang sendiri. Pemikiran seperti ini jarang ditemui di Amerika. Di Amerika, tempat awam hampir pasti mempunyai tong sampah. Walaupun begitu, tong sampah sentiasa melimpah dan tidak jarang sampah yang melimpah itu bertaburan di atas tanah. Sebaliknya, walaupun tong sampah di Malaysia sangat sedikit, seluruh bandar dapat dijaga dengan begitu bersih. Dia hanya penuh dengan kekaguman terhadap perbezaan ini. Selain itu, di sebuah medan selera dia melihat orang yang telah selesai makan bukan sahaja memulangkan dulang mereka, tetapi juga mengelap air yang tumpah di atas meja dengan tangan mereka sendiri. Malah ada yang mengelapnya dengan teliti beberapa kali menggunakan tisu. Kate tidak dapat menahan diri daripada berhenti dan merenung pemandangan itu. Tiada siapa yang meminta kenapa mereka boleh melakukannya dengan begitu semula jadi. Dia merasakan ini bukan sekadar didikan tetapi lebih kepada tabiat dan budaya yang telah berakar umbi. Apa yang lebih mengejutkannya adalah tingkah laku orang yang teratur di eskalator atau platform LRT. Di Kuala Lumpur, orang secara automatik akan berdiri di sebelah kiri, memberi laluan di sebelah kanan kepada mereka yang tergesa-gesa. Semasa beratur, tiada siapa yang memotong barisan. Walaupun barisan panjang, tiada siapa yang menjadi gelisah atau bising. Malah kelihatan seperti mereka saling memberi laluan. Melihat pemandangan ini, Kate perlahan-lahan menyedari sesuatu. Adab orang Malaysia bukan sekadar mematuhi peraturan, tetapi berpunca daripada rasa hormat dan tanggungjawab terhadap orang lain. Bukan kerana peraturan menetapkan begitu, tetapi bertindak untuk tidak menyusahkan orang lain. Pemikiran seperti ini terpancar dalam setiap tindakan harian. Di Amerika, konsep kebebasan individu berakar umbi dalam tingkah laku di ruang awam. Sudah tentu itu juga satu nilai yang patut dihormati. Tetapi di Malaysia, sama pentingnya dengan kebebasan adalah timbang rasa. Ini membuatkan Kate berasa sangat selesa. Kesunyian semasa berjalan membersihkan diri selepas makan beratur dengan teratur, titik persamaan semua ini adalah satu keindahan yang tidak menonjol tetapi tulus. Kate sangat terharu dengan tingkah laku orang Malaysia seperti ini. Di tempat ini, tingkah laku orang itu sendiri telah menjadi satu budaya. Sambil berfikir begitu, postur Kate menjadi lebih tegak berbanding semasa dia baru tiba di Malaysia. Sesuatu di dalam hatinya sedang mula berubah secara senyap. Kepulangan. Setelah menamatkan perjalanan 10 hari di Malaysia, Kate kembali ke rumahnya di Oregon, udara Amerika yang telah lama tidak dihidu, bahasa Inggeris yang biasa didengar, pemandangan yang biasa dilihat. Namun dalam perjalanan pulang dari lapangan terbang dengan kereta apa yang memenuhi hatinya, bukanlah rasa lega tetapi satu perasaan sesak yang aneh. Semuanya kelihatan begitu kasar, ini adalah perasaan langsungnya.
Layanan kaki tangan lapangan terbang yang tanpa ekspresi sampah yang bertaburan di jalan raya kenderaan yang tidak mempedulikan lampu isyarat pekerja kaunter pasaraya yang melayan sambil melihat telefon. Semua ini walaupun 10 hari yang lalu adalah kehidupan sehariannya, kini menjadi sukar untuk diterima. Pertama sekali yang dirasainya dengan kuat adalah kesukaran untuk bergerak. Di Malaysia, dia boleh bergerak bebas dari satu stesen ke stesen yang lain, pergi ke mana sahaja seorang diri. Tetapi di Amerika, sistem pengangkutan awam di banyak kawasan tidak mencukupi pergerakan bergantung pada kereta. Kate tidak mempunyai lesen memandu, jadi dia terpaksa meminta tolong rakan atau keluarga setiap kali perlu mengambil kira masa orang lain. Hanya untuk membeli sehelai baju, kenapa ia begitu menyusahkan apabila dia berfikir begitu kebebasan yang dinikmatinya di Malaysia serta-merta terlintas di fikirannya. Dapat pergi ke tempat yang disukai pada masa yang disukai. Betapa berharganya perkara itu, dia baru benar-benar merasainya selepas pulang ke Amerika. Selain itu, setiap kali makan di luar, apa yang dirasainya adalah jurang antara harga dan perkhidmatan. Makan tengah hari dengan sandwich dan minuman melebihi $20 dan perlu ditambah lagi dengan tip. Tetapi perkhidmatannya sangat mekanikal, ekspresi pekerja juga kaku. Interaksi yang hangat dan mesra yang dirasainya di Malaysia tidak wujud di sini. Kate perlahan-lahan mula mengelak daripada makan di luar, sebaliknya memilih makanan segera yang mudah. Sama ada rasa atau suasana, ia hanya untuk mengisi perut. Tiada keseronokan atau ketenangan di dalamnya. Dan apa yang paling menyakitkan hatinya adalah masalah keselamatan. Semasa pulang ke rumah pada waktu malam, dia akan menjadi tegang kerana bayang-bayang yang tidak disengajakan kerap menoleh ke belakang, memeluk bagnya dengan erat merendahkan kelantangan fon telinga dan memasang telinga untuk mendengar keadaan sekeliling. Tingkah laku mempertahankan diri yang biasa dilakukannya dahulu kembali menjadi rutin sebaik sahaja dia pulang. Di Malaysia, aku tidak pernah terfikir tentang semua ini. Malam-malam di Kuala Lumpur, dia boleh pergi ke kedai serbaneka dengan tenang. Walaupun pada jam 10 malam jalan-jalan masih meriah, semua orang berjalan dengan tenang. Pemandangan seperti itu. Kini kesunyian bandar pun membuatnya berasa sedikit aneh. Dia hanya boleh mempercepatkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Walaupun sudah pulang, hati aku tertinggal di sana. Sambil berfikir begitu, hanya seminggu selepas pulang dari perjalanannya, Kate duduk di meja belajarnya dan membuka buku teks bahasa Melayu. Tangannya yang memegang pen sedikit bergetar. Mungkin bukan sahaja untuk belajar tetapi kerana di dalamnya terkandung tekad untuk kembali ke tempat itu. Perjalanan singkat selama 10 hari telah mengubah nilai dan kehidupan seorang wanita secara mendalam. Pulau yang selamat untuk dilawati penuh.